Hello, hi guys. Pada siapa yang sukakan handphone canggih dan juga pencinta akan teknologi, ada satu handphone yang pasti buat korang terpukau. Satu-satunya adalah Vivo V50. Vivo V50 ini dilengkapi dengan pelbagai spek hebat. Pertama sekali saya cerita pasal dia punya warna. Didatangi dengan 3 jenis warna, iaitu Angkora Red, adalah Satin Black dan juga Mist Purple. So yang saya pegang sekarang ni adalah Satin Black. Sebelum ini V40 tu memang dah canggih, tapi untuk Vivo V50 ini di-upgradekan lagi kepada the next concept, iaitu the next level portrait yang dilengkapi dengan ZEST. Anda akan dapat 2 kamera belakang dan 1 kamera hadapan. Kesemua ini resolusi 50 megapiksel untuk kamera belakang. Dia memang dilengkapi dengan kamera wide dan juga dekat, apatah lagi portrait. Untuk tangkap gambar portrait, Vivo V50 ini ada 3 jenis jarak. Yang pertama 55mm, 35mm dan juga 23mm. Yang mana kalau 23mm ni dia memang sesuai untuk mengambil gambar sendiri di bahagian belakang. Tapi kalau 50 ini lebih memfokuskan kepada subjek di bahagian hadapan itu sendiri, okey? Dan untuk gambar semestinya memang tak ada tandingan kerana dengan 50 megapiksel sejauh 20 kali boleh di zoom, manakala wide adalah 0.6 wide. Kalau handphone biasa 0.5, untuk handphone ni 0.6. Yang mana Vivo V50 ini claim yang boleh masuk sampai 30 orang bila mode 0.6 ini dibuat. Okey. Berkenaan dengan bergambar waktu malam, lighting sangat penting. Jadi untuk Vivo V50 ini dia memang dah fikirkan tentang permasalahan yang berlaku, dibawakan satu penyelesaian yang hebat, iaitu AI Aura Light Portrait 2.0, yang mana dekat sini korang boleh pilih untuk Aura Light, akan keluarlah lampu di bahagian belakang ini. Okey. Di sini korang boleh pilih dia punya brightness, keterangan ataupun jenis lampu lah. Nak lampu tu macam merah ke, orange sikit ke, jadi boleh pilih, tak ada masalah. Bila bercakap tentang smartphone ni pasti akan cepat habis bateri sebab kita buka banyak apps kan. Tapi untuk Vivo V50 ni jangan risau sebab dilengkapi dengan 6000 mAh yang mana mampu memberi ketahanan bateri sehingga 1 hari. Tambahan pula teknologi 90W flash charge ini membolehkan telefon di-charge dengan sangat singkat, sangat pantas. Hanya 10 minit charge dah boleh tengok video selama 3 jam tanpa henti. Kalau handphone jatuh kita mesti gelabah kan. Tapi untuk Vivo V50 jangan risau sebab dilengkapi dengan Gorilla Glass, iaitu 2 kali lebih kukuh berbanding smartphone yang biasa, dan juga dilengkapi dengan filem belian anti jatuh. Paling best sekali diberikan secara percuma adalah sarung pelindung quad curve khas, sebab memang ada satu diberikan secara percuma yang betul-betul ngam dengan handphone. Jadi tak perlu risau tentang dia punya jatuh longgar terkeluar daripada screen, daripada casing asal. Jadi dah dengarkan dia punya spesifikasi yang hebat tu kan. Bila nak raya ni boleh dapatkan satu untuk rasai sendiri pengalaman menggunakan Vivo V50 yang baharu ini. Sambil-sambil tu boleh record momen-momen indah bersama keluarga pada hari raya nanti. So itu saja. Bye.